Tak semestinya datang dengan pening kepala, jantung laju atau rasa sesak. Boleh jadi anda rasa normal. Masa tu jantung dah terpaksa kerja lebih kuat. Salur darah halus dekat otak, mata dan buah pinggang mula pecah perlahan-lahan. Ramai yang muda, baru 40-an, tapi jantung dah lemah macam orang 70 tahun. Semuanya sebab tekanan darah tak dijaga. Ramai sekarang mula ikhtiar cara lebih selamat dan alami. Gabungan 5 herba dalam herba 3 serangkai. Dia ada daun kelor, kaya dengan magnesium dan potasium yang bantu rendahkan tekanan darah. Ada serai wangi, bantu lancarkan darah dan tenangkan saraf. Ada empedu bumi yang bertindak sebagai ejen pembersih salur darah secara semula jadi. Paling penting, ia tak ganggu ubat hospital. Cuma perlu jarakkan pengambilan. Ramai pengguna yang konsisten amalkan selama 2 ke 3 minggu mula rasa perubahan. Badan lebih ringan, pening kepala waktu pagi dah berkurang, tidur pun lebih lena, tekanan rasa stabil. Ini semua hasil daripada bahan herba yang bantu tubuh baiki semula tekanan secara natural, bukan paksa.